Hai korang tahu tak? Dekat satu tempat yang jauh dalam sistem suria kita, ada hujan, tapi bukan hujan air, bukan salji, tapi berlian. Ya, berlian jatuh dari langit macam hujan. Ini bukan mimpi tahu. Ini sains. Kalau korang rasa bumi ni dah cukup pelik, tunggu dulu sampai korang dengar pasal planet Neptun dan Uranus. Kajian saintifik tunjukkan yang tekanan yang sangat-sangat kuat dalam atmosfera planet-planet ni boleh tukarkan gas metana jadi berlian, yang lepas tu turun macam hujan ke dalam lautan gas diorang. Cuba bayangkan, langit yang hujankan kristal berkilau-kilau dan berlian-berlian tu tenggelam dalam ribut yang besar gila. Gempak kan? Planet-planet gergasi macam Neptun dan Uranus ni ada atmosfera yang ada gas metana, Ca semua. Bila tekanan dan suhu dia tinggi sangat-sangat, molekul metana ni pecah dan atom karbon mula bergabung jadi bentuk kristal. Itulah berlian. Para saintis dah buat balik benda ni dalam makmal guna laser yang superpower untuk buktikan yang hujan berlian ni memang boleh jadi dalam keadaan macam tu. Dan bukan berlian kecil-kecil tau, tapi boleh jadi besar gedabak. Mungkin beratnya beberapa kilogram sebiji. Dan hujan ni boleh jadi berjujuta tahun lamanya. Fenomena ni bukti betapa hebatnya alam semesta. Dekat angkasa lepas yang jauh sana, dekat planet yang manusia tak pernah jejak kaki pun, ada hujan berlian, menunjukkan betapa agung dan hebatnya alam semesta ni. Setiap pelosok alam semesta ni penuh dengan rahsia yang tunggu kita bongkarkan, dengan ilmu dan rasa ingin tahu. Ni ada satu faktor bonus yang best, bukan setakat Uranus dan Neptun je. Planet gergasi macam Zuhal dan Mushitari pun mungkin ada hujan berlian dekat lapisan dalam diorang. Tapi sebab tekanan yang kuat sangat, berlian tu akhirnya cair balik jadi cair. Okey, sekarang ada kuis untuk korang semua. Soalan planning. Planet mana dalam sistem suria kita yang paling sejuk tapi ada potensi hujan berlian? Jawapannya ada dalam video ni. Komen tekaan korang kat bawah dan saya akan pin komen yang paling best. Kalau korang rasa ilmu ni best gila dan patut dikongsi, jangan lupa tekan like, share video ni dengan kawan-kawan korang. Dan yang paling penting, tekan subscribe channel ni. Setiap minggu, kita akan bongkar fakta-fakta pelik tapi benar yang akan buat korang kagum. Jadi, jangan lepaskan peluang. Jom join geng Korang Tahu Tak sekarang.